Okey, kami alhamdulillah syukur pada Allah SWT, kita bawa pengalaman Yazid Burger Jalanan dulu, berniaga pakai stall, lepas tu berubah pergi kepada mobile, lepas tu berubah lagi pergi kepada R&D Kitchen. 2025 ni kita duduk pada satu studio kitchen. Studio kitchen ni kita fokus untuk buat konten dan juga production. Cuma yang kehadapan ni insya-Allah kita akan establishkan satu kilang dalam penghasilan serba-serbi dalam penghasilan burger ni lah, masuk roti, seasoning, mayonis, sos cili, apa semualah. Jadi masa ni saya tengok usahawan-usahawan Melayu ni, usahawan-usahawan burger lah, kita akan bangunkan pembangunan kerohanian usahawan Melayu, terutamanya usahawan burger. Sebelum ni pada 2014 kita pernah anjurkan seminar perniagaan burger profesional, tu 2014.